Itu yang kecil kan. Yang ni sedikit besar. So inilah dia portable speaker brand dia daripada Zilot ni guys. Kita akan unboxing. Kita akan tengok dia punya kualiti guys. Sebab apa? Sekarang ni orang suka buat kegiatan outdoor kan. Nak kena ada lah portable speaker ni. Ok, dia punya design tu macam brand J tu guys. Nampak tu. Warna hitam, jenis bulat guys. Keliling ni semua dia punya speaker. Depan dia ada engrave dia Zilot. Bawah ni ada anti-slip rubber. Ok, sini ada satu lubang ni untuk korang nak ikatkan dia punya layar. Dia punya layar pun disertakan sekali. Korang boleh caskan menggunakan charger cable Type-C. Korang nak masukkan pendrive untuk main MP3 pun boleh. Lepas tu nak main TF card boleh. Nak masuk AUX cable pun boleh. Dia ada 3 button. Button play, increase dengan decrease volume guys. Bila korang hold, ok, dia akan on guys. Korang just turn on korang punya handphone bluetooth tu, dia akan keluar Zilot S32 ni. Just tekan pairing. Ok, kita cuba dengar dia punya kualiti Aman saja mau ngapain mau repot, jangan sampai tua. Dia punya sound tu memang clear, memang clean. Siap ada bass. Korang boleh tengok tadi kan, dia jenis bergegar tu kan. Memang terbaik guys. Speaker portable. Brand dia daripada Zilot ni guys. Boleh tekan link kat bawah.